Mana-mana ambil. Ini apa teh tadi? Jadi untuk anak-anak dah boleh bersedia lah untuk acara mewarna. Untuk acara mewarna kita akan adakan di sebelah atas rumah agam. Boleh naik ikut tangga hadapan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Tuan Haji Nur Azman bin Muhammad Samsudin, Pengerusi Ansar Malaysia. Yang dihormati tetamu jemputan, para hadirin yang hadir, selamat datang ke majlis pelancaran warung di Ansar, bertempat di Ansar Agro Farm. Jadi ini satu inisiatif yang bagi saya cukup bermakna dan untuk menyemarakkan lagi semangat keusahawanan dan mempertingkatkan lagi ekonomi umat dan penduduk setempat, InsyaAllah kan. Jadi saya selaku MC pada hari ini mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke majlis yang penuh keberkatan ini, insyaAllah. Jadi untuk memulakan kita punya program pada hari ini, saya menjemput saudara Rafiki untuk membacakan doa pembuka, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighna biha afdal ghayati min jami'il khairati fil hayat wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Rafiki. Seterusnya, majlis dengan hormatnya menjemput yang berusaha Tuan Haji Nur Azman bin Samsudin untuk menyampaikan ucapan alu-aluan dan seterusnya merasmikan warung di Ansar. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang dikasihi saudara Hakimi, selaku pengurusi majlis, sekalian tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat, tetamu-tetamu warung di Ansar. Alhamdulillah. Pertama kita syukur pada Allah Ta'ala diberikan kesempatan pada pagi ini. Alhamdulillah, setelah kami berada di Ansar Agro Farm ini di Rimbunan Kasih kurang lebih 2 tahun lah, lebih 2 tahun sikit. Jadi Alhamdulillah akhirnya kita telah sampai kepada peringkat di mana kita melancarkan satu outlet yang kita namakan sebagai warung di Ansar. Warung di Ansar ni kita nampak macam makanan minuman ya. Kita ada roti canai, kita ada nasi lemak dan sebagainya lah. Jadi sebenarnya ia adalah merupakan kita sebut sebagai outlet pertama kepada Ansar. Outlet ni maknanya tempat untuk kita nak keluarkan hasil-hasil daripada pertubuhan sukarelawan Ansar Malaysia, dan hasil-hasil ini sebenarnya ialah merupakan hasil daripada sama ada daripada orang-orang yang jadi sukarelawan Ansar ataupun daripada asnaf dan sebagainya. Jadi kita berhajatkan supaya insya-Allah dengan adanya outlet sebegini seperti restoran ini ataupun rumah makan ini dan juga ladang dan juga ada lagi hasil-hasil pertanian yang lain dan hasil-hasil IKS macam kita ada kaya kat sini, ada sambal dan sebagainya.
Jadi hasil-hasil ini adalah merupakan hasil-hasil yang dibuat untuk kepentingan sama-sama dalam rangka kita membina kekuatan umat. Jadi walaupun nampak macam restoran ke, rumah makan ke, ataupun macam kedai, tetapi sebenarnya konsepnya ialah untuk membantu umat. Macam mana cara membantu umat ni? Yang pertama sekali kita menyeru kepada mereka yang berminat untuk bersama-sama bekerjasama dan sebagainya, sama ada dalam makanannya, pembikinan IKS-nya dan sebagainya itu, maka boleh bersama-sama dan kemudian kita plan sama-sama macam mana supaya sumber-sumber ekonomi itu dapat kita sama-sama cuba usahakan. Jadi selain daripada pertanian yang ada di ladang ini, selain daripada penternakan, selain daripada mungkin ada hasil-hasil yang lain, teknologi yang lain, maka kita juga insya-Allah buka lah kepada terutamanya orang-orang di sini lah, taman sini, kampung sini dan sekitarnya, untuk sama-sama kita melancarkan dan menjalankan kerja-kerja pembinaan ekonomi. Tambah lagi dalam keadaan sekarang ni, ekonomi di seluruh dunia dalam keadaan yang sukar. Jadi insya-Allah. Jadi sebab itulah insya-Allah kita berharap agar adanya warung di Ansar ini sebagai tempat untuk kita nak sama-sama melaksanakan kerja-kerja kebajikan dan kemasyarakatan di sini. Selain daripada jualan-jualan dalam bentuk amal, maka mudah-mudahan kita dapat memenuhi keperluan-keperluan kepada sekalian yang ada dan juga kepada umat Islam secara amnya. Jadi apa yang kita nak sama-sama lakukan ialah untuk kita sama-sama membina satu kekuatan. Contohnya kita buka kepada semua yang ada kemampuan. Kita ada melaksanakan jualan amal. Contoh konsep jualan amal ni, insya-Allah tempat ini kita akan sediakanlah berdasarkan kemampuan penjualan tadi itu. Kita akan bagi kepada orang-orang yang mungkin terdiri daripada asnaf yang tak mampu. Jadi asnaf ni dia ada kedudukannya miskin dan miskin tegar. Kalau miskin tu dia boleh berusaha lagi. Kalau miskin tegar ni mungkin dia tak mampu. Tak mampu nak kerja dah, mungkin sakit, mungkin dah tua, atau mungkin ada halangan-halangan menyebabkan dia tak boleh nak bekerja, tidak ada income langsung. Jadi kita melaksanakan jualan-jualan amal ini, sebahagiannya cita-cita kita ialah supaya kita dapat membantu asnaf-asnaf ini, supaya dapat mereka sekurang-kurangnya dapat menjalani kehidupan dalam keadaan yang sesuai dengan apa yang ada, yang diperlukan. Itulah antara objektif kita kata penubuhan warung Ansar ini, ataupun kata tempat makan ini. Dan begitu juga dengan kerja-kerja yang lain. Jadi itu antara konsep jualan amal yang kita cuba lakukan. Jadi mudah-mudahan dia menjadi satu kekuatan. Yang kedua ialah kita nak sama-sama melaksanakan kerja masyarakat yang telah hilang hari ini. Kita kata persaudaraannya, seolah-olahnya kita hidup ni nafsi-nafsi, seorang-seorang kita, aku-aku, engkau-engkau. Jadi kita nak hilangkan budaya ni lah, supaya budaya yang lebih baik, yang lebih berkesan untuk kekuatan umat ini, itu budaya kita bersama-sama, bekerjasama dalam segala aspek lah. Jadi insya-Allah kita mengalu-alukanlah kedatangan tuan-tuan puan-puan ke Ansar Agrofarm ini. Dan kalau kita kata di sini kita adalah kalau macam bawah ni kita ada warung di Ansar, insya-Allah kita akan ada outlet untuk makanan-makanan yang asas. Mungkin kita akan ada insya-Allah beras, minyak dan sebagainya. InsyaAllah kita akan ada di sebelah depan sana nanti, kemudian sikit lah. Jadi mudah-mudahan dengan wujudnya kita kata kerjasama yang begini, maka kita sama-sama dapat menghidupkan suasana tolong-menolong, bantu-bantu, terutamanya bila datangnya masalah-masalah yang ada di negara kita dan di seluruh dunia, dalam bahagian makanan, dalam bahagian kita kata kerja, ekonomi dan sebagainya, insya-Allah. Itulah sikit sebanyak. Jadi kita alu-alukanlah tuan-tuan perempuan datang sini yang mungkin boleh bertanya-tanya. Sebab kita ada juga insya-Allah akan buka sebut sebagai Akademi Ansar. Kita ada sistem-sistem untuk anak-anak, pembelajaran anak-anak, pembelajaran Al-Quran, pembelajaran sains dan sebagainya. InsyaAllah kita akan buka lah nanti. Mudah-mudahan dia akan mendapat barakah dengan kita sama-sama dapat melibatkan diri kita, insya-Allah. Itulah insya-Allah sikit sebanyak apa yang saya rasa sekadar introduction, dan insya-Allah saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jazakumullahu khairan katsira kepada sekalian, terutamanya sukarelawan yang telah
ahli-ahli Ansar yang telah membantu untuk nak menjayakan program ini. Walaupun nampak macam simple, tapi sampai tak tidur malam pun ada, sampai pening-pening kepala pun ada. Jadi alhamdulillah, saya doakan supaya mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati segala amal yang telah dilakukan itu. Mudah-mudahan Allah memberkatinya dengan kejayaan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Itulah insya-Allah sedikit sebanyak, dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan semoga Allah Ta'ala memberkati dan merahmati semua mereka yang ada, dan juga warung ini sebagai warung untuk membina kekuatan umat. Dan saya melancarkan dan saya meresmikan warung di Ansar dan Hikmat Komiti di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, majlis diteruskan dengan acara kemuncak gimik pelancaran warung di Ansar sebagai simbolik kepada permulaan operasi secara rasmi. Jadi kita silakan Ustaz untuk tanda tangan dekat plate pelancaran, insya-Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi kita teruskan dengan acara penyampaian hadiah. Penyampaian hadiah untuk kanak-kanak mewarna. Jadi kepada anak-anak yang menyertai pertandingan mewarna, boleh berkumpul dekat bawah. So kita akan buat penyampaian hadiah sebentar lagi, insya-Allah. Okey, adik-adik semua dah tak sabar kan? Okey, kita teruskan pemenang tempat ketiga. Oh, Binti ya. Okey. Tahniah. Tahniah kakak. Okey. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Untuk tempat kedua. Adik dia. Alhamdulillah. Tahniah. Dan Mak ada beradik. tempat pertama. Tempat pertama. Alhamdulillah. Tapi hubungan hari ini untuk perhargaan kita bagi juga kepada Sang Penghati. Okey, anak-anak yang masuk bertanding semua dapat hadiah ya. Okey. Alhamdulillah. Sebab semua lukisan semua menarik. Semua cantik-cantik. Cantik-cantik belakang. Okey, bantu cepat. Okey. Okey, So baik. Sang Penghatinya. Okey, tahniah. So semua dah berkumpul. Dengan itu tamatlah sudah majlis pelancaran warung di Ansar. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran dan sokongan semua yang hadir. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ada keberkatan untuk program kali ini. Andai kata untuk program-program yang seterusnya kita mengalu-alukan penyertaan daripada semua, insya-Allah. Warung di Ansar akan beroperasi setiap hari daripada jam pukul 11 pagi sehingga pukul 11 malam, insya-Allah. Sekiranya andai kata ada perubahan masa, kita akan maklumkan balik dari semasa ke semasa, insya-Allah.